majlis berbuka puasa di Masjid Jamek Terengganu. Jam 6.50 petang sampai ke masjid ni, dan beratur ambil makanan, duduk bersama-sama dengan semua jemaah. Selepas iftar bersama-sama, kami solat berjemaah di masjid dan juga ada solat sunat gerhana bulan. Selepas solat sunat gerhana bulan, ada bacaan khutbah disampaikan oleh khatib jemputan. Memberi peringatan agar hamba-hambanya tidak melakukan sebarang kerusakan, daripada segala dosa yang kita lakukan, memperbanyakkan doa-doa memohon kebaikan, keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala, serta memberi sedekah sebagai tanda syukur dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan detik muhasabah untuk kita menyedari bahawa dunia ini hanya bersifat sementara, manakala kekuasaan Allah bersifat mutlak, hakiki dan abadi. Sekaligus memandu diri kita untuk terus mengingatkan ketaatan sebelum tibanya hari perhitungan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan ini juga seharusnya memberi peringatan agar hamba-hambanya tidak melakukan sebarang kerusakan, kemungkaran dan perkara yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah, mengakhiri khutbah selesai sahaja khutbah, kami berehat sambil menunggu waktu solat isyak dan juga tarawih.